Terima kasih Tuan-Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera. Saya rasa tajuk pindahan perlembagaan ini sangat penting kerana ianya membuka ruang kepada suatu pembentukan majlis parlimen, perkhidmatan parlimen yang telah lama diminta, telah lama dibicarakan, ya, malah selepas daripada tahun 1992 apabila perkhidmatan parlimen itu dibatalkan, sudah timbul persoalan kenapa, seperti yang ditanya oleh yang berhormat di awal tadi. Saya pun ingin tahu apa sebenarnya di sebalik pembatalan akta ini dahulu, ya. Maka perlu kita buat pada hari ini. Dan sepanjang tempoh 33 tahun perkara ini dibahaskan, hanya kini ada the political will untuk kita mencadangkan pindahan itu. Tetapi untuk pindahan hari-hari pindahan itu dikemukakan, kita kena bermula dengan perlembagaan ini. Di Dewan Rakyat, kalau kurang satu undi hari itu, maka pindahan perlembagaan ini tidak akan berlaku. Betapa kritikalnya. 33 tahun kita berbincang, boleh digagalkan oleh satu pengundian dalam masa satu hari. Apakah tidak dapat kita duduk bincang secara waras sebelum itu, tidak menimbulkan satu persoalan sampai ada yang gagal untuk mengundi, ada yang tidak hadir atas perkara yang sangat penting begini. Artinya kita macam seolah-olah cuba menggagalkan suatu usaha yang baik. Alhamdulillah lulus 148, barely enough dengan izin, ya. Di sini kita harap tidak berlaku sedemikian, kerana tanpa pindahan ini, cerita tentang hari-hari pindahan perkhidmatan parlimen ini tidak akan bermula. Tunggu pula entah bila lagi, ya. Jadi kita sama-sama pakat luluskan. Kalau ada apa-apa yang nak dibahaskan tentang perkhidmatan perkhidmatan parlimen ini, bila tiba waktunya petang ni nanti, mungkin bahaskanlah, lumatkanlah. Tetapi mari kita dapat sampai ke peringkat itu dahulu, baru kita boleh bahas, ya. Apapun saya lihat tak banyak dipindah dalam perlembagaan ini. Saya ingin bertanya, halangan terhadap speaker, ya, ataupun di-Pertuan Dewan Negara, Dewan Rakyat, pemegang jawatan dalam NGO ke aktiviti-aktiviti lain, perniagaan ke, ada di dalam perlembagaan yang lepas. Kali ini dibuat pindahan supaya membolehkan satu ni je dia boleh pegang, ya, MPP ni. Yang lain tetap tak boleh. Jadi walaupun ada pengecualian dalam perlembagaan asal, iaitu hal-hal kebajikan yang penting kepada rakyat, bukankah urusan MPP ini juga hal-hal yang penting untuk rakyat? Jadi saya rasa kalau tak pindah pun tak apa, boleh kita gunakan pengecualian itu untuk pegang jawatan ini. Tapi tak apalah, kalau pindah itu dia spesifik. Saya setuju kalau spesifik, artinya concern kita lebih spesifik, dan kita berharap speaker kita akan memberikan peranan yang baik kerana dia menjadi pengerusi, ya, lebih tinggi daripada speaker Dewan Rakyat yang pengerusi bersama. Jadi insya-Allah kita akan lulus. Yang keduanya, dalam perkara 65 perlembagaan setiausaha, kenapa kita tidak tukar sahaja di dalam perlembagaan yang lama itu daripada perkhidmatan awam, ya, kepada perkhidmatan parlimen, tapi oleh kerana perkhidmatan parlimen belum lulus, kita tidak spesifikkan begitu, ya. Tetapi alangkah cantiknya kalau kita khususkan begitu, artinya dia satu jawatan yang tertutup, dia tak payah fikir lain lagi, nak cari jawatan lain, nak naik kepada KSU ke, fokus kepada perkhidmatan parlimen. Jadi saya harapkan kita terpaksa lulus sebab syarat tadi tu. Jadi saya harapkan selepas daripada pindahan ini dan majlis perkhidmatan parlimen itu lulus, kita perbaiki, ya, supaya ianya menjadi suatu jawatan yang tidak terbuka sebegitu, ya. Jadi khusus untuk perkhidmatan parlimen. Dan saya harapkan tanggungjawab setiausaha Dewan ini bila dia
dia tidak terdedah kepada kenaikan pangkat yang memerlukan beliau keluar daripada jabatan ini, maka fokus yang lebih baik, cinta dan kasih sayangnya kepada Parlimen itu lebih tinggi, dan usaha-usaha dan rapor dia dengan atau hubungan dia dengan seluruh ahli-ahli dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara ini akan menjadi lebih akrab. Jadi kita akan mempunyai satu kerja yang bersepakat lebih baik. Artinya apa keperluan ahli-ahli Parlimen, baik Dewan Rakyat, Dewan Negara, menjadi tanggungjawab yang penuh fokus oleh setiausaha bagi kedua-dua dewan, dan tidak payahlah berangan-angan nak jadi lain, bertugas di perkhidmatan yang lain. Jadi Tuan Yang Ketua, oleh kerana perkara ini penting, kita harap ianya tidak berulang peristiwa di Dewan Negara, Dewan Rakyat. Kita bagikan keyakinan, ya, bukan kepada kerajaan atau bukan kepada parti, tapi kepada Dewan yang kita menjadi anggota ini, bahawa ini satu yang baik. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih Dr. Hatta.